Tak lama lagi Cherry Tiggo Cross akan dilancarkan. Untuk pasaran Malaysia, kita akan dapat dua variant. Ada 1.5 liter turbo, ada juga 1.5 liter hybrid. So nak pilih yang mana ni? Cherry Tiggo Cross ni memanglah SUV compact, cuma saiz dia tu besar sebenarnya. Kalau dari segi saiz, dia pendek sikit je dari Proton X50, tapi lagi lebar. Wheelbase dia pun lagi panjang. Kalau tengok perbezaan luaran antara variant turbo dengan variant hybrid, tak adalah banyak beza pun. Cuma yang paling ketara tu dia punya rim. Sebab yang turbo ni pakai rim 18 inci, tapi yang hybrid pakai 17 inci. Kalau dekat bahagian belakang pula, yang hybrid ni mestilah ada emblem hybrid. Kalau tak, macam mana jiran-jiran nak tahu kau pakai kereta hybrid? Selain dari tu, semua sama. Untuk bahagian luar lah. Dekat dalam pun tak banyak beza sangat. Tapi kalau kau perasan, yang variant turbo ni dekat steering dia pakai logo Cherry tau. Tapi kalau yang hybrid punya pula, dia ejakan untuk kau. Masalah siapa yang butuh huruf tu. Lambar support untuk driver seat pun ada juga, tapi untuk variant hybrid je lah. Lepas tu untuk airbag pula, yang hybrid punya ada 7 airbag, variant turbo pula ada 6. Selain tu feature-feature lain macam panoramic camera, wireless CarPlay dengan Android Auto, wireless charger, auto wiper, ambient light, sama je dua-dua dapat. Untuk kapasiti boot kat belakang ni pun sama, 380 liter. Tapi yang ni rare sikit lah, sebab kereta hybrid pun dia bagi tayar spare. Biasa hybrid dia bagi tayar repackage je kan. Lepas tu perbezaan terbesar yang ada antara dua variant ni mestilah dia punya powertrain. Yang turbo ni pakai enjin 1.5 liter turbo, output dia dalam 147 PS dengan 210 Nm. Lepas tu dekat variant turbo ni ada 3 driving modes. Ada eco, normal dengan sport. Dia punya pickup tu agak smooth juga, sebab power dia pun tak adalah terlalu tinggi, tapi tak adalah kurang. So power delivery kat pedal tu sopan sikit lah kan. Tak adalah rasa kuat sangat jerking turbo lag tu. Bila pedal minyak tu kau tekan rapat ke lantai, selesa sikit lah duduk kat dalam ni. Tak adalah tersengguk-sengguk. Lepas tu surprisingly boleh tahan senyap juga bila duduk kat dalam ni. Bunyi enjin yang masuk dalam kabin ni pun agak minimal lah. Lagi satu kabarnya, Tiggo Cross ni akan dijual di Malaysia dengan harga bermula dari RM100,000. Mungkin untuk variant turbo ni lah kot, takkan yang hybrid pula kan. Tapi bawah RM100,000 macam ni, okey sangat. Kalau untuk hybrid pula, dia pakai enjin 1.5 liter NA, output enjin 96 PS dengan 120 Nm. Tapi ada juga motor elektrik kat tayar depan. Yang ni output dia 204 PS dengan 310 Nm. Kalau dekat Malaysia ni, inilah kereta Cherry pertama yang pakai platform Cherry Super Hybrid. Kira teknologi hybrid paling latest lah dari Cherry. Yang hybrid ni tak ada option untuk pilih EV mode, sebab kereta ni akan decide sama ada nak pakai EV motor sahaja, atau nak pakai enjin, ataupun nak pakai dua-dua. Lagi satu yang best bawa hybrid ni, dia ada regen braking lah. Regen braking ni kau boleh kawal kekuatan dia. Makin kuat regen braking, makin kuat lah dia charge balik bateri yang berkapasiti 1.8 kWh tu. Lepas tu yang hybrid ni mestilah lagi jimat minyak. Mana taknya, tangki minyak dia bagi 51 liter, tapi kalau full tank boleh jalan sampai 1000 km kot. Jauh tu. Kalau dari segi pickup pula, of course lah hybrid ni lagi sedap. Nak pucuk 0 to 100 pun ambil masa 8.9 saat je. Yang turbo punya ambil masa 10.3 saat. Lepas tu bila kereta ni ada dalam full EV mode, memang senyap lah dalam kabin ni. Macam bawa EV sebenar. Tapi kalau nak rasa feeling-feeling bawa EV tu, mungkin time slow ataupun time jam je lah kot. Sebab aku perasan bila lebih 30 km sejam je terus engine kick in. Tapi nak komen lebih-lebih pun tak boleh juga. Dia bagi kita bawa kejap je tadi. Tunggu je lah launch nanti. Jadi kau rasa patut beli yang mana? Turbo ke hybrid?